Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah kerana pada tengah hari ini dapat kita sekali lagi bertemu dalam majlis ilmu. Insya-Allah hari ini kita akan sambung masih lagi kita dalam bab solat, masih lagi kita di dalam bab solat, kita masih dalam rukun solat, dan pada bulan lepas kita telah membicarakan berkenaan dengan rukun Fatihah, berkenaan dengan rukun Fatihah, perkara yang boleh dan tidak boleh di dalam kita melaksanakan rukun Fatihah. Dan insya-Allah pada tengah hari ini kita akan masuk kepada rukun solat yang kelima, iaitu rukuk, iaitu rukuk insya-Allah. Dan juga permasalahan tentang rukuk, kalau sempat nanti kita sentuh sekali bab sujud. Jadi untuk memberkati majlis pada tengah hari ini, sama-sama kita buka dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم آمين. اللهم رزقنا هداية الصواب وصدقا في القول وإخلاصا في النية والأعمال. Ini sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara maklum kita mengetahui bahawa rukun solat itu diumpamakan oleh ulama seperti kepala, Jadi rukun solat itu seperti kepala, dan peranan rukun solat itu maknanya solat itu tidak terdiri, maknanya tidaklah dikira sebagai solat yang sah melainkan sempurna rukun-rukunnya. Maka daripada kita sekolah rendah, daripada kita sekolah menengah, kita masuk universiti, masih lagi kita membicarakan berkenaan dengan bab solat ni tidak lain dan tidak bukan untuk kita menyempurnakan solat kita menjadi solat yang lebih baik, solat yang lebih sempurna. Kerana itu dulu orang tanya, ustaz, waktu sekolah rendah saya tahu 13 rukun je, tapi saya tak tahu pula dalam-dalam tu ada lagi. Rupanya ada lagi syarat Fatihah, syarat rukuk, dan inilah masanya untuk kita sama-sama menyempurnakan ilmu kita. Baik. Jadi sahabat-sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan lepas kita bicara tentang syarat-syarat membaca Fatihah, Baik, kita masuk pada rukun yang seterusnya, rukuk. Apa itu rukuk di sisi mazhab Syafi'i? Dan kebanyakan kita dalam mazhab Syafi'i menyebutkan bahawa rukuk itu iaitu membongkok ke hadapan sekira-kira sampai 2 tapak tangan kepada kedua lutut kita. Kita ada 2 tapak tangan, kita ada 2 kepala lutut ni, maknanya kita boleh pegang lah. Senang cerita, kita pegang lutut kita itu secara sempurna. Dan yang lebih afdal ialah membongkok ke hadapan dengan menyamakan belakangnya dengan tengkuknya, sekira-kira jadilah keduanya lurus seperti sekeping papan. Maknanya lebih kurang 90 darjah gitu. Lebih kurang 90 darjah kita buat begini, kita rokok begini. Maka itulah yang paling sempurna, dan kita ketika itu meluruskan kaki kita betul-betul. Meluruskan kaki ni maknanya meluruskan betis dan paha selari, dan juga 2 tapak tangannya memegang 2 lutut. 2 tapak tangan ni betul-betul pegang 2 lutut ni, sehingga maknanya tidak kita pegang di keting, ataupun tidak pegang di terlalu bawah ataupun terlalu atas, iaitu kita pegang di paha. Tidak begitu, Dan ketika mana kita memegang kedua kepala lutut kita itu dengan kita merenggangkan anak-anak jari. Cantiklah, ini contoh kepala lutut ni kita pegang begini, bukan kita rapat gini, kita pegang begini, Jadi itu antara itu yang disebut iaitu keadaan rokok yang paling sempurna. Yang penting rokok ni maknanya kita membongkokkan badan kita.
Baik, syarat firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu rukuk dan sujud. Ya, kalau Allah Taala firman dalam Quran ni berkenaan dengan rukuk dan sujud ni menunjukkan bahawa kamu ni kena solatlah. Jadi maksud rukuk sujud ni adalah apa dia? Solat. Rukuk dan sujud ni adalah simbol kepada solat itu sendiri. Dan juga syarat-syarat sah rukuk. Syarat-syarat sah rukuk yang pertama iaitu hendaklah sah rukun yang sebelumnya. Maksudnya sahnya rukuk kita ni apabila sahnya kita berdiri betul dan membaca Fatihah. Barulah kita boleh rukuk. Maksudnya selagi tak sempurna Fatihah kita, tak sempurna berdiri kita, maka tidak sahlah rukuk kita. Jadi macam mana kita solat dalam keadaan Fatihah yang masih belum sempurna, dalam keadaan berdiri yang tidak sempurna, maka bagaimana rukun yang sesudahnya boleh sempurna. Dia sama macam wuduk, tuan-tuan. Kita ni sah basuh tangan apabila muka kita sah kita basuh. Contoh kita dah basuh muka sempurna, kemudian tangan kita macam mana pula? Barulah kita mula membasuh rukun tangan itu. Barulah sempurna rukun tangan itu apabila sempurnanya basuh muka. Contohlah kita basuh muka itu separuh. Lepas tu kita basuh tangan. Dia tak kira. Dia mesti sempurna seluruh muka kita itu dengan syarat-syarat yang pernah kita sebut sebelum ni. Paling kurang 20 bulu itu dikenakan air, dan air dikenakan pada kulit. Maka setelah sempurna rukun membasuh muka itu, barulah sah untuk rukun yang seterusnya. Sama juga dengan rukun di dalam solat. Yang kedua, melakukan rukuk kerana melaksanakan rukun solat. Maknanya kita rukuk ni memang niat kita ni rukuk solat. Bukan rukuk kita tunduk tu kerana nak mengelak sesuatu. Contohnya nak mengelak apa? Kita nak mengelak orang baling batu ke, kita pun tunduk. Tapi tunduk kita tu bukan sebab niat untuk kita rukuk solat, untuk kita rukuk dalam solat, tapi untuk mengelak sesuatu, maka tak boleh. Kalau kita buat begitu, kita mengelak, kemudian kita wajib bangun semula. Ataupun rukuk kerana niat mengambil barang. Ada orang kan kadang-kadang barang dia jatuh, jadi waktu rukuk itulah dia sambar dengan tangan dia, contoh dia. Adakah boleh kita niat rukuk begitu? Jawapannya tidak boleh. Maka kita kena niat rukuk itu memang rukuk kerana solat kita. Bila kita rukuk kerana solat kita, maka adakah kita boleh mengambil barang kita? Itu boleh saja. Kita nak meletakkan barang, contohnya kita dah rukuk ataupun kita dah sujud, contohnya kita nak meletakkan cermin mata, kita nak meletakkan telefon sebagainya, dengan syarat apa dia? Kita telah melaksanakan rukuk atau sujud itu dalam keadaan niat kita rukuk dan sujud itu kerana solat kita, bukan kerana mengelak sesuatu dan yang lain. Taib. Yang ketiga, syarat sah rukuk itu dilaksanakan tamakninah rukuk itu. Tamakninah ni apabila kita rukuk ataupun kita buat mana-mana saja anggota solat kita, rukun solat kita itu hendaklah mendapat kadar ketenangan yang minima. Apa kadar ketenangan minima itu? Iaitu bila mana kita rukuk, kita paling kurang kadarnya mendapat subhanallah. Subhanallah ni macam mungkin 1 second macam itulah. Kita rukuk tu, kita rukuk dalam keadaan kita bertasbih subhanallah, maka dikira sah rukuk. Habis saya baca subhana rabbiyal azimi 3 kali, tu dah dapat sangat dah. Dapat sangat tu. Jadi paling kurang membaca apa? Subhanallah. Dan yang keempat, syarat sah rukuk itu iaitu membongkokkan badan sehingga kedua tangannya dapat mencapai kedua lututnya. Ini rukuk bagi orang yang solatnya sihat. Orang yang solatnya sihat, syarat rukuknya hendaklah membongkokkan badan sehingga kedua tangannya dapat mencapai kedua lututnya. Jadi kalau kita sihat walafiat, tak ada sakit apa, tiba-tiba kita tak nak membongkokkan badan, ataupun kita tak bongkok tapi tangan kita pula sampai lutut sebab tangan kita panjang, maka tak boleh juga. Tidak sah kita punya rukuk. Kecuali bagi orang-orang yang di dalam keuzuran, uzur syar'i lah kita panggil, dia sakit. Dia sakit,
dia tak boleh nak rokok dengan sempurna. Contohnya dia solat dan kadang dia duduk contoh dia, ataupun dia baring, maka dia tidak termasuk dalam syarat ini. Maknanya dia hanya rokok dan sujud dalam keadaan kemampuan dia sahaja. Baik. Boleh tak Ustaz kita rokok dalam keadaan kepala kita menegak? Dada kita mendada, macam orang nak terbang main ice skating tu kan. Dia nak terbang tu, kepala naik atas, badan tu bongkok. Ya. Adakah boleh kita rokok dalam keadaan begitu? Dalam kitab disebut inkhinas. Inkhinas ni apa dia? Inkhinas ni maknanya merendahkan badan ke bawah sambil mengangkat kepala dan mengkedepankan dada. Betul tak? Macam orang main ice skating tu kan. Dia agak-agak dia nak pergi melompat tinggi tu. Dia mula badan dia bongkok sikit, kepala dia tengok depan. Ya. Bolehkah kita rokok begitu? Jawapannya tidak boleh. Sekiranya tidak tahu. Ya. Yang apa dia buka dia punya mata tu dia tengok sujud. Tu terangkatlah kepala. Ni kepala akan terangkatnya sebab sujud. Sebab sujud tu dia nak tengok. Dah mata saja. Mata saja. Dia terangkat sikit. Terangkat kepala. Orang dia terangkat kepala tu sebab dia tengok sebab sujud tu. Tegak tak? Dia tak tegak sangat kan? Main sikit lah sikit. Gini ya. Katakan jika dia dibuat handaian letak papan tu sama rata. Sama. Kalau Kalau terangkat sikit, dia sebenarnya bila kita rokok ni, yang kita nak tengok ni adalah arah kita sujud tu, tempat kita sujud tu. Tetapi sebenarnya tak perlu angkat kepala. Tapi kadang-kadang orang terangkat kepala. Jadi kalau sekadar terangkat tak sengaja, maka dimaaf pada syarak. Dan yang dimasukkan dengan ikhlas sebenarnya kepala dia tegak gitu. Dia macam tengok depan gitu lah. Macam tu. Jadi kalau sengaja buat begitu dan mengetahui hukumnya, maka hukumnya Allahumma salli ala Muhammad boleh batal lah. Maksudnya cara rukuk macam adalah tidak patut. Maka dia kena perbetulkan kembali kedudukan. Dan kalau dia buat tu kan dan dia tahu hukum ni tidak boleh, maka hukumnya batal. Rukuknya batal. Saja-saja nak rukuk macam tu, kepala tengok depan. Sebab tu dalam solat ni sebenarnya untuk mendapat kekhusyukan tu bukan kena pejam mata, tapi kena buka mata. Cuma orang sekarang ni dia buka mata, dia tak tahu nak tengok apa. Masalah dia. Jadi yang kita nak ajar masyarakat ni iaitu kita melihat ke arah tempat sujud. Mana tempat kita sujud, situlah kita tengok. Ya. Baik, jadi inkhinas tadi kita sebut sekiranya dilakukan dalam keadaan dia tahu, maka hukumnya berdosa. Hukumnya haram lah, berdosa. Maknanya Nabi tegah ada benda tu tak boleh. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ulama tegah tidak boleh. Dan kalau dia buat tanpa sengaja, minta maaf, maksudnya dia buat tu dalam keadaan dia tak tahu pun hukum dia tu tak boleh, maka tidaklah batal rukuk dia. Tidak batal rukuk dia. Taib. Ini kita sebut perincian berkenaan dengan syarat sah rukuk. Ada lebih kurang 4 tadi ya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Itu rukun yang kelima, rukuk. Kemudian rukun yang keenam, tamakninah dalam rukuk. Tamakninah ni macam kita sebut tadilah, mendapat kadar tenang itu, mendapat kadar diam itu sekejap tanpa bergerak dengan kadar yang paling minima, menyebut subhanallah. Kadar minima ni subhanallah. Contoh, kita rukuk Allahu Akbar, kita rukuk ni subhanallah, dah kita dapat tamakninah tu. Sebab tu kita baca 3 kali itu sebenarnya maknanya itulah yang paling sempurna. Kadar paling sempurna itu 3 kali bacaan subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Terlajak 4 boleh, tapi paling elok ganjil. Paling elok ganjil. Dan 5 Dan guru saya ajar kaedah macam mana kita nak jadikan solat kita ni tiap-tiap rakaat tak lupa. Antaranya membaca tiap-tiap rakaat itu bilangan zikir yang berbeza. Tapi ganjil lah. Contoh, kita solat rakaat pertama, kalau kita solat seorang-seorang contoh dia, kita baca tasbih 7 kali. Subhanallah azim bihamdi, subhanallah azim bihamdi, subhanallah azim bihamdi, subhanallah azim. 7 kali kita baca. Sebab biasanya orang akan lupa rakaat ni bila? Waktu dia bangkit daripada rukuk dia. Entah apa dia khayal dan nak makan mutabak lah apa.
Di masa dia rokok tu dia khusyuk sangat berdoa, lupa dia contoh rakaat keberapa. Jadi bila kita sami Allahu liman hamidah, dah kita confuse. Ni rakaat kedua ke, ketiga ke? Jadi macam mana kita nak tahu kita solat ni rakaat berapa? Kita kembali kepada bacaan bilangan zikir kita. Rokok tadi kita baca berapa kali? Takkanlah sekejap tadi kita tak boleh nak ingat. Biasanya kita akan ingat. Saya baca 3 kali Ustaz. Maknanya kalau 3 kali kita berada pada rakaat yang ketiga. Ini contoh. Rakaat pertama kita baca 7, rakaat kedua kita baca 5, rakaat ketiga kita baca 3, rakaat keempat kita baca 1. InsyaAllah dengan cara ni, dan memang saya pernah cuba banyak kali, memang kita tak akan lupa berapa rakaat kita solat. Itu izin Allah Ta'ala. Sebab sujud pun kita baca 7. Tapi kalau tuan-tuan jadi imam, 3 lah kita baca. 7 tu lama kan. Tapi tengok juga setengah masjid di kampung memang boleh kita baca 7. Paling-paling 5 kita buat. 5. Jadi agak mudah sebenarnya untuk kita buat kaedah supaya kita tidak lupa dalam solat. Taib, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tamakninah itu bermaksud apa? Tenang, diam sejenak tanpa bergerak dengan kadar paling kurang apa dia? Subhanallah. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga mana datang dalil tamakninah ni? Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, atimur ruku'a wa sujud. Hendaklah kalian menyempurnakan rukuk dan sujud. Maka jadi nama sempurna rukuk dan sujud ni apabila adanya tamakninah. Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kisah orang yang tidak sempurna salatnya, di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, thumma rka' hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian dalam kamu rukuk sehingga kamu mendapat ketenangan dalam rukuk tu. Jadi maknanya tiap-tiap rakaat ni kita perlu ada tamakninah. Tiap-tiap pergerakan rukun solat tu perlu ada tamakninah. Ya. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, aswa'un nasi sariqatan. Seburuk-buruk manusia itu adalah manusia yang mencuri. Ya, sariqatan alladhi yasriqu min salatih, iaitu mereka yang mencuri di dalam solatnya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatih? Bagaimanakah orang tu mencuri dalam solat? Sedangkan dia solat dia berdiri, sedangkan dia solat di hadapan Allah. Jadi siapa yang mencuri dalam solat itu? Qala, sabda Nabi SAW, la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, iaitu orang yang tidak sempurna rukuk dan sujud, terlalu cepat. Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Bukan Imam Ferrari gitu. Itu the flash sembahyang. Maknanya terlalu laju. Jadi solat cepat ni tak salah. Kita solat cepat tu syaratnya menjaga tamakninah. Itu paling utama sekali. Jadi kita tak boleh salahkan orang. Ada orang dia solat laju, kita nampak laju tu di mata kita, sedangkan di sisi dia mendapat tamakninah. Kita rokok. Apa bacaan tadi? Kita dah dapat sekali kan? Subhanallah, subhana rabbiyal azimi bihamdi. Sebenarnya dah cukup dah tu, minimal satu. Minimal satu. Jadi kalau 3 tu paling sempurna. 3 tu paling sempurna. Ya. Taib, Allahumma salli ala Muhammad. Itu berkenaan dengan rokok. Ada nak tanya soalan tentang rokok? Okey. Ikut imam, okey. Okey. Imam rokok, okey. Boleh. Itu yang penting, kita ada ilmu tu. Kena ikut. Contohnya kita ni imam yang makmum yang masbuk. Masbuk ni dia tak boleh tinggal imam lebih 2 rukun. Maksud lebih 2 rukun ni, imam masuk aja rukun kedua, dia tak follow, batal sembahyang dia. Bukan biasa-biasa, batal. Maksudnya contoh kita datang masbuk, imam Allahu akbar rukuk, kemudian imam sami Allah tu dah masuk rukun kedua dah. Maka kalau dia masih membaca Fatihah lagi, maka solatnya menjadi batal. Dalam kitab perlu tambah tak batal. macam mana?
tambah satu rakaat lagi. Kita tak dapat di masbuk tu, bukan tambah satu rakaat lagi. Dia nak menambah satu rakaat. Maknanya maksud batal di sini. Batal rakaat pertama tu. Dia batal di sini. Kalau dia nak tambah begitu, maknanya dia ni dah tak ada dah hubungan dengan imam dah waktu tu. Dia dah tak boleh ikut imam dah. Masuk Ustaz, dia masbuk tu maksudnya sebelum imam tu rukuk lah dia dah masuk. Contohnya imam tengah membaca surah dia baru masuk kan. Maksudnya pada rakaat yang pertama. Pada rakaat pertama. Jadi pada rakaat pertama dia tu dah terlewat masuk, maka bagi masbuk mereka hanya sunat menghabiskan Fatihah, bukannya wajib menghabiskan. Okey Ustaz, kalau situasi macam tu. Okey. Contohnya saya datang, dah rakaat pertama dah baca surah. Okey. Sebab pada Fatihah dan pertengahan surah. Okey, pertengahan surah. Saya habiskan Fatihah, tak sempat. Wah. Apa yang patut jemaah buat? Saya buat. Dia tak perlu habiskan Fatihah. Tak perlu. Sebab tu kita belajar begini. Nak bagi tahu makmum kena tahu fiqh dia. Maknanya kalau kita nampak imam pun dah rukuk, kita baru alhamdulillahirabbil alamin. Kita terus rukuk saja. Dia baca tu surah yang kedua lah selepas pada Fatihah. Ya. Tapi kita rasa sempat kita habis Fatihah tu dengan tu. Okey, rupa tak sempat. Jadi kita kira masbuk teruslah. Kita dah masbuk dah kita, masbuk. Imam habis baca, maknanya imam baca surah tu je, kita masuk tu dah masbuk dah kita. Maka kita kena terus ikut imam. Maknanya ikut pergerakan fizikal imam. Kecuali pada solat siri kita tak tahu. Kita baca sendiri saja. Sebab solat siri macam zuhur, asar kan. Kita tak dengar imam baca apa. Maka tak dikira di situ. Kita masuk hak mana pun, maknanya boleh jadi kita masbuk, boleh jadi muafiq. Tapi yang dipikirkan di sini dalam solat jahar ni. Solat yang dibaca soreh, dibaca secara kuat. Ini jelas. Boleh ya? Kalau kita tak ikut juga sebagai sebuah masbuk tu Yeah. dia tak ikut juga. Imam dah rukuk. Imam rukuk, imam Sami Allah pun dia masih baca Fatihah. Tak boleh. Dia kira batal tu batal apa? Dia kalau ikut dalam kitab batal tu solat dia. Solat semua tu. Solat daripada mula tadi itulah. Solat dia daripada mula tadi. Kan Batal imam tu batal. Tak. Makmum tu yang batal. Makmum tu kena sembahyang ikut. Tak, maksudnya batal berimam ke batal terus solat? Batal solat terus. Sebab tahap macam tu. bukan dia hanya tak dapat rakaat tu je ke? Itu kalau dia datang masa imam rukuk. Kalau imam rokok, dia masuk waktu rokok, dia selamat ke? Boleh faham tak? Maksudnya dia imam rokok, dia masuk waktu rokok, dia dapat rakaat tu. Tapi isu dia sekarang ni, dia dalam masbuk. Dia dah lah tak wajib menghabiskan Fatihah. Lepas tu dia tak ikut imam pula. Dia tak ikut imam. Isu dia tak ikut. Jadi bila dia tak ikut, solat dia boleh menjadi batal. Batal solat terus. Bukan batal makmum lagi, batal solat terus. Maka dia kena solat semula. Sepatutnya. Ya. Bukannya kita bukan rakaat pertama saja batal lah. Dah habis semua dah. Tu habis. Itu ada disebut dalam kitab Qaulul Tam. Fi ahkam makmum wal imam. Ada sebut gitu. Ya. Nanti kalau sempat saya bawa kitab dia. Kita tengok betul dalam kitab memang sebut gitu. Memang batal solat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang batal apa nama tadi? Bukan menterakan. Yang maknanya terputus antara imam dan makmum tu kan? Bukan mufaraqah. Terputus automatik. Ya, itu menurut sebahagian ulama. Tapi kalau ikut pendapat yang muktamad, batal solat dia. Itu pentingnya kita tahu hukum bagi makmum yang masbuk. Batal terus. Ya. No kompromi ya. No kompromi ya. Jadi kita nak ingatkan kepada para makmum ni, maknanya mengambil cakna benda ni. Maksudnya kalau dia dah masuk, imam dah baca surah pada solat yang jahar, maka dia tak perlu habiskan Fatihah. Saya sebab baca bismillah, Ustaz. Okey, imam rukuk terus. Ya. Jadi yang hanya wajib mengambilkan Fatihah itu hanya yang muafiq. Maknanya dia masuk disempat Fatihah dengan imam. Okey, dia dah masbuk dah. Kira masbuk dah.
Rakaat yang kedua tu pun dia tak sempat. Tak perlu, dia tak perlu dah. Dia bila rakaat pertama saja dia masbuk, kedua, ketiga, keempat tu masbuk dah. Ataupun dia masuk rakaat kedua, dia dah masbuk dah sebenarnya. Dia masuk rakaat ketiga, dia dah masbuk dah sebenarnya. Maka dia dah tidak wajib menyempurnakan Fatihah. Hukum dia apa tadi? Hukum dia masbuk, sunat saja menyempurnakan Fatihah. Sunat saja, ya. Boleh tak jalan ni? Ni bulan lepas macam pengajian. Pasal dia sekali je sebulan kan. Tapi saya kena jelaskan tiap bulan tu memangnya hukum Fatihah ni memang benda yang sangat besar. Sangat besar bagi muafiq dan juga masbuk. Okey. Seterusnya. Tadi kita sebut tentang syarat sah rukuk, syarat sah rukuk. Okey. Tangan aku ke bawah ni. Tangan dia panjang. Tak tahulah apa. Tangan dia panjang gitu. Tidak sempurna rukuk. Maksud sesempurna rukuk itu adalah tangan kita betul-betul berada pada kepala lutut kita. Kita pegang ni kepala lutut kita pegang cantik gini. Kemudian badan tu kita usahakan untuk lurus. Dan tak semua orang macam tu. Saya sendiri kalau rukuk tak lurus. Badan jenis bongkok gitu kan. Jadi semampunya. Dan kadang-kadang setengah orang dia nak bagi betul-betul 90 darjah. Kadang-kadang tangan tu kat keting lah. Maka tak perlu gitu. Tak perlu. Mungkin perlu lebarkan sikit saja tangan tu. Tapi paling afdal lurus tangan, lurus. Jadi kalau kita dah lurus tangan dah, pegang kepala lutut ni cantik dah. Tapi badan tu masih tak 90 darjah. Maka itu dah luar kemampuan kita, bukan kerja kita dah. Yang paling penting kita bongkok tadi. Kita bongkok sebab tujuan rokok adalah membongkokkan badan. Ya. Paling sempurna straight 90 darjah, tapi tak semua orang boleh macam tu. Okey. Dan jangan paksa. Maksudnya kita jangan semata-mata nak kena flat 90 darjah kita sampai ke bawah kita pegang contohnya. Tak apa. Masa dulu sekolah dia ajar dia kepak sikit tangan kan. Kepak. Tapi kepak tu ganggu orang sebelah pula. Betul. Jadi kita ikut hukum asal dia, iaitu kita rokok semampunya tapi tangan lurus pegang kepala lutut. Simple je sebenarnya. Simple. Cuma kita kadang-kadang kita nak sampai tahap sempurna tu, kita macam-macam kaedah lah kita buat kan. Tapi sebenarnya tak perlu pun. Tapi kalau kita memang dah rokok tu cantik, tangan kalau pegang situ, badan pun boleh flat 90 darjah, itu rezeki masing-masing. Rezeki, ya. Masing-masing kita pun tak tahu, kadang orang tulang belakang terpanjang ke kan, ataupun tangan memang terpanjang ke, kita pun tak tahu kan. Yang paling penting apa tadi? Rokok tadi adalah kita membongkokkan badan. Paling kurang kita bongkok, ya. Okey. Kemudian rukun yang ketujuh tadi, yang keenam tadi adalah tamakninah dalam rokok, dan yang ke-8 adalah rukun i'tidal. Apa maksud i'tidal? Iaitu kembali kepada keadaannya sebelum rokok. Kemudian kita berdiri, kemudian kita rokok, Allahu Akbar, kemudian kita bangun kembali, sami Allahu liman hamidah, itu namanya i'tidal. I'tidal ni makna tengah-tengah. Sami Allah tu kalau imam sebut sami Allah, kita makmum dah sebut sami Allah. Dalam mazhab Syafi'i kita sebut sami Allah juga. Cuma kita dah biasa dah bila imam sebut sami Allah, kita pun Rabbana lakal hamd. Tapi kalau ikut yang paling sempurna, kita menyebut sami Allahu liman hamidah. Sebab dalam hadis dikatakan apa yang imam sebut, kita sebutlah. Imam kata Allahu Akbar, fakabbir, kita pun bertakbir Allahu Akbar. Sama. Sebut juga sami Allahu liman hamidah. Cuma kalau kita dah terbiasa Rabbana lakal hamdu pun boleh juga. Cuma kita nak yang lebih sempurna lah. Taib, Allahumma salli ala Muhammad. Dengan cara kembali berdiri betul bagi orang yang solat berdiri, dan kembali duduk yang lurus bagi yang solat duduk. Dan juga Rasulullah SAW mengajar sahabat yang tidak betul dalam solatnya, ya, dipanggil musi'us salah, orang yang solat dia kurang, ya, ataupun solat dia buruk. Antaranya Nabi menyebutkan tsummarfa hatta ta'dila qa'iman dalam hadis. Kemudian hendaklah kamu bangkit daripada rokok hatta ta'dila qa'iman, sehingga kamu ta'dil i'tidal, dengan cara kamu berdiri. Jadi sama juga kita sebut tadi, syarat sah i'tidal
hendaklah sah dulu rukuk dia. Jadi kalau rukuk kita dah sah cantik, kemas, kita pun sami Allahu liman hamidah, maka baru i'tidal kita sah. Dia sama macam rukun wuduk tadi. Tak akan sah membasuh tangan melainkan telah sempurna membasuh muka. Baiklah. Jadi tidak akan sah i'tidal melainkan dengan sahnya rukuk kita. Ya, kita tak rukuk betul-betul pun, badan patut rukuk gini tapi badan kita condong gini. Allahu akbar sikit contoh kan. Kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Jadi memang i'tidal kita tidak sah. Kenapa? Rukuk kita sendiri tidak sah. Jadi mesti didahului dengan sahnya rukun sebelumnya. Ya. Tak jadi masalah. Kemampuan dia. Yang kita sebut semua ni syarat sah ni adalah bagi orang yang solat dia sihat. Orang solat sihat. Orang yang solat sakit maka dia boleh mengambil rukhsah. Contoh dia slip disc, dia boleh rokok kepala je. Allahu akbar contoh dia. Kepala sajalah rokok dia. Ya, silakan. Betul? Saya tak pernah tengok. Memang ada dalam hukum ada. Orang yang solat berdiri ni maknanya orang yang mengalami masalah belakang dan tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk, dia tak boleh rokok, dia tak boleh sujud. Jadi solat dia semua berdiri. Dulu kami pernah bincang waktu muzakarah fatwa Negeri Selangor ni. Kami pernah bawa lah benda ni waktu bedah kitab tu. Bila orang yang solat berdiri ni, orang ni dia ada masalah, biasanya sakit kat belakang lah. Dia boleh berdiri je, tapi dia nak rokok pun tak boleh, dia nak sujud pun tak boleh. Jadi orang ni solat dia isyarat. Dia berdiri, kemudian rokok dia isyarat kepala dia sikit je. Allahu akbar. Kemudian sami Allah liman hamidah. Kemudian sujud dia, kepala dia tunduk lebih rendah daripada rokok. Allahu akbar contohnya. Rokok macam ni. Sujud begini. Itulah kemampuan dia. Jadi semuanya solat berdiri. Solat berdiri. Ya. Biasanya saya perasan i'tidal. Tangan nak turun pun tak turun lagi tapi terus. Tangan dia tak habis turun lah. Sempurnakan. Sebab tu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kita ni kalau boleh imam tu sempurna perbuatan dia. Bukan sempurna takbir dia tu, bacaan dia, tapi sempurna perbuatan. Contohlah, kalau kita nak rokok, kita dah tengok imam tu rokok dah, baru kita rokok. Jadi bila kita tak kita meninggalkan sunnah itu, maka kita nak cepat lah contoh dia kan. Imam baru Allah, kita pun Allah cepat. Jadi tangan kita tu pun kadang-kadang bila imam tu dah belum turun, kita pun nak turun. Sedangkan kita masih mengangkat tangan tu. Sebenarnya sunnah mengangkat tangan ni waktu kita i'tidal. Tapi biar kita tomak ninah kita tu ada. Main kita dah letak tangan pun kat sisi, imam pun dah rokok, barulah kita rokok. Bahasa mudahnya nak solat laju-laju nak pergi mana kan, rumah bukan lari pun. Jadi bahasa dia macam itulah. Kita buat dengan sempurna. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, syarat sah i'tidal maknanya rukun sebelumnya iaitu rokok hendaklah sah. Dan melakukan i'tidal kerana rukun solat itu, bukan sebab lain. Contohnya dia bangkit daripada rokok atau i'tidal tu kerana dia nak mengelak sesuatu, contoh. Kerana dia nak mengelak sesuatu. Contohlah ada benda macam nak menumbuk muka dia, dia pun bangun contoh dia. Dia bangun tu sami Allahu liman hamidah kata dia. Padahal dia nak mengelak sesuatu, maka dia perlu rukuk kembali, kemudian dia bangkit i'tidal itu dengan niat apa? Memang i'tidal dia untuk solat. Benda ni penting. Maknanya dalam solat ni walaupun rukun qalbi itu satu, tapi dia main peranan pada seluruh solat. Maksudnya tiap-tiap pergerakan kita nak buat tu kena niat juga. Walaupun kita dah niat di awal dia, disunatkan niat pada tiap-tiap rukun yang kita nak gerakkan supaya kita ni dalam keadaan sedar kita solat. Ramai orang solat dia tak sedar. Tahu-tahu at-tahiyyatul. Dah rukun akhir, tahiyat akhir dah. Lepas tu dia kata khusyuknya saya solat. Padahal dia berkhayal sepanjang solat dia. Itu penting tu rukun qalbi tu. Tiap pergerakan tu sunat untuk kita tahu, okey aku nak rukuk, aku nak i'tidal, aku nak sujud. Maknanya orang yang solat dalam keadaan sedar ni penat dia. Penat. Tapi kalau orang solat dalam keadaan dia tak sedar, maknanya itu ialah apa kita panggil kelalaian dia lah di dalam solat.
Melaksanakan dengan tamakninah, badan tegak dan tidak memadai. Jika i'tidal tu macam orang rokok tak boleh. Dan juga rukun i'tidal ni sah dia, iaitu tidak memanjangkan bacaan i'tidal. Cukup dengan apa zikir-zikir yang kita dah baca, dengan syarat tidak melebihi bacaan Fatihah. Maknanya lama je kita boleh tu, kecuali apabila ada kunut saja. Sami Allahu liman hamidah, pun dia duduk berdiri, cantik suara ni. Duduk tengok keliling kan. Tak boleh lama. Maksudnya habis zikir tu, maknanya dah dapat tamakninah tu. Maka kita kena segera sujud. Ya. Sebab tu rukun i'tidal ni adalah rukun pendek. Rukun pendek ni maknanya kita tidak boleh panjang, rukun panjang bacaan kita. Yang boleh panjang ni rukun panjang. Ada berapa rukun panjang ingat tak? Yang boleh kita panjang-panjang dalam solat ni ada berapa rukun? Ada 3 je. Pertama ketika berdiri. Tuan-tuan nak baca Baqarah pun tak jadi masalah. Yang kedua rukuk. Dan yang ketiga sujud. Jadi dalam solat berjamaah, rukuk dan sujud tu buat semudah mungkin. Maknanya selagi tidak membebankan jamaah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi rukuk i'tidal hanya boleh dipanjangkan ketika mana ada apa? Ketika mana ada kunut, sama ada kunut subuh ataupun kunut witir ataupun kunut nazilah. Itu disebutkan dalam kitab. Baik, wallahu taala a'lam. Cukuplah tu 2 kan, syarat sah rukuk dan juga syarat sah i'tidal, ya. Okey, kita buka soalan. Mungkin dalam barang 5 minit ni, silakan. InsyaAllah bulan depan kita masuk syarat sah sujud. Masbuk ni ada dah tentang rakaat pertama ni. Rakaat pertama dia ikut imaman. Okey. Solat zuhur. Pertama dia ikut awal lah. Tapi rakaat kedua tu imam tu laju. So dia tak boleh baca ikut habis Fatihah. Adakah dia jadi masbuk juga dia? Tak perlu habiskan Fatihah. Tidak, dia kalau dah masuk dengan imam pada rakaat pertama tu, muafiqlah dia. Persempurnakan juga. Kita sempurnakan Fatihah kita. Walaupun imam pada rakaat kedua laju, pada rakaat ketiga laju. Dia sebenarnya begini, dalam solat kalau kita tengok dalam hadis, solat kita makin cepat. Maknanya rakaat pertama tu panjang sikit, rakaat kedua tu pendek sikit. Sebab kalau kita tengok Nabi baca surah pendek lah. Dan bagi makmum, kena ingat, bagi makmum hanya baca Fatihah saja yang dituntut. Tak perlu baca surah. Kecuali kalau imam tu baca surah panjang, kita boleh baca surah pendek. Jadi kebanyakan makmum ni, bila kita kena faham bab ni, maknanya solat ni makin lama makin cepat. Jadi kita pun kena percepatkan sedikit bacaan kita. Jangan kita baca rakaat kedua sama je slowly macam rakaat pertama kan, laju sikit. Lebih-lebih lagi kalau kita dalam solat sir ni, solat yang tak bunyi ni, solat zuhur dan juga solat asar. Solat zuhur dan asar kita tak tahu imam baca apa. Hatta ulama kata kalau imam tu bacaan Fatihah dia tak bagus pun sah kalau jadi imam solat zuhur asar, sebab kita tak tahu bacaan dia. Jadi kita baca tu secara sederhana. Tak ada masbuk dalam untuk rakaat seterusnya lah. Tak ada. Kalau dia masuk awal, kira ni lah, kita kira muafiq lah macam tu. Rakaat pertama. Maknanya yang pertama tu kalau dia dah masbuk, kedua ketiga kira masbuk lah tu. Contoh dia dah masuk rakaat kedua, masbuk lah tu. Malam tadi ada ustaz dia kata tak ada, dia kata kalau kita habis kita tetap jadi masbuk saja, walaupun kedua ketiga kita tak habiskan jadi masbuk juga dia. Betul lah tu. Dia akan masbuk tu lah. Kalau pertama kita masuk masbuk, nanti rakaat pertama sikit tak masbuk. Rakaat kedua. Wallahu a'lam. Tapi yang saya belajar maknanya sekali kita masbuk tu rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempatnya kita akan terus masbuk. Tapi kalau kita berpeluang menyempurnakan Fatihah, kita sempurnakanlah Fatihah. Dapatlah kita sunat tu. Fatihah. Okey. Doa iftitah yang
Doa iftitah yang terbaik. Ini bagi siapa? Bagi makmum lah. Bagi makmum. Kalau dia muafiq, dia bacalah iftitah. Mana-mana doa iftitah. Banyak versi doa iftitah. Yang kedua, kalau dia masbuk, maka dia tak perlu iftitah, tak perlu. Hanya yang wajib saja. Baca saja sempurna. Kalau kita macam sembahyang Zuhur ni, kita baca sempurna macam biasa. InsyaAllah imam pun baca yang macam biasa lah. Cumanya kalau kita rasa kita lambat baca di sebahagian iftitah, kita ambil yang wajib saja. Contoh memang kita baca lambat, ambil saja Fatihah. Iftitah tu kalau solat yang jaharan, baca Fatihah. Jadi kita masuk je, dia imam tu dah baca Fatihah. Adakah kita nak dengar Fatihah atau nak baca iftitah kita? Kalau kita masih muafiq, kita masuk muafiq contoh kan. Okey, contoh kita masuk Fatihah. Kita masuk Fatihah imam contoh kan. Kita dah masuk kan. Kita dituntut untuk membaca iftitah ni. Tapi sambil kita dengar lah, sambil lah. Biasanya kalau kita baca tu kita pun terawang-awang kan. Biasanya kita pun dengar saja bacaan imam tu. Tapi kita baca. Boleh baca, tak ada masalah. Boleh baca. Dengar baca imam tu. Betul. Dia macam kita baca waktu lepas kita Fatihah. Kan kita baca Fatihah kita. Imam baca Fatihah. Kan? Kemudian kita baca Fatihah. Kita dengar ada imam baca surah. Dengar juga sama je. Dia gitulah maksudnya benda tu apa kita panggil? Macam mana? Betul. Betul. Tapi waktu kita muafiq, kita masih disunatkan baca iftitah. Disunatkan. Kalau tak nak baca pun tak apa. Masbuk tak payah baca. Sebab kita utamakan yang lebih wajib. Boleh ya? Last eh. Okey. Ada kita makmum yang lain ni, kita akan ikut imam lah kalau ada Okey. Apa yang berlaku sepatutnya ada makmum tu dia tak ikut. Tak baca doa kunut lah maknanya. Kakak dengar lah kan. Hanya dia saya bukan dia kata dia orang di situ tapi dia tak ikut. Macam mana kan? Sepatutnya ada perlukah dia ikut. Kita rasa macam dia tak ikut lah. Sedangkan orang lain semua buat doa. Okey, baik. Memang ada jenis orang yang dia di luar fahaman kita lah senang cerita. Dia pahaman dia beza sikit. Jadi kalau dia tidak membaca kunut, solat dia masih sah. Cuma rugilah. Sebabnya imam kunut ni maknanya orang yang patuh pada Allah. Jadi kita berdoa ni tanda sebagai kepatuhan kita. Jadi orang yang tak kunut seperti kita, dia tak ikut kunut, solat dia masih sah tapi rugi. Sebab dalam walaupun dia sunat ab'ad, kunut termasuk sunat ab'ad. Jadi dia sunat yang dituntut untuk dibuat, dan kalau tak buat hendaklah sujud sahwi. Dan apabila dia tidak membaca kunut, dia tidaklah nampak rosak sunnah tu. Tetapi kalau imam sujud sahwi, dia tak sujud sahwi, maka nampak rosak sunnah tu, maka solat dia boleh menjadi batal. Contohlah imam sujud sahwi, kita pun datang. Kita tak salah apa pun, imam lah terlupa kunut tadi kan. Jadi imam sujud sahwi, kita nak sujud sahwi tak? Kita wajib sujud sahwi walaupun kita tak salah. Sebab ketika itu kita qudwah, kita sedang mengikut imam. Tapi kalau imam kunut, kita tak kunut, masih belum batal sebenarnya. Masih belum batal. Rugi lah. Imam tak kunut, kita disunahkan kunut semampu kita. Kan biasanya kat Mekah tu, imam kan sami Allahu liman hamidah, imam akan bagi masa sikit. Dia akan diam, kita membacalah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Imam pun turun sujud, kita pun turun sujud. Itulah sunat. Dapat sunat tu pun jadi. Tak habis memang tak habis. Memang gitulah. Baik. Selesai dah tu.
Okey. Tak menyanggah imam ke tu? Apa dia? Tak menyanggah imam. Tidak, dia tidak nampak buruk. Macam tu. Dalam kitab disebut dia tidak nampak buruk. Imam tak buat, kita yang buat. Sebab imam pun berdoa sebenarnya. Sami Allahu liman hamidah tu kan doa tu. Jadi kita ni mazhab Syafi'i ada sunnahnya doa kunut. Kita bacalah. Boleh, tak masalah. Tak angkat tangan pun boleh, angkat tangan pun boleh. Kalau malu, Allahumma hdina fi ma hadait gitu je. Okey, jadi insya-Allah sekadar itu, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, bertambah kemas ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Taala menyempurnakan solat kita, semakin dekat kita dengan Allah Taala. Sekadar itu yang baik datang pada Allah, kurang lemah hina kekurangan diri sendiri. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.